Wah, hari ni cantiknya cuaca di Brookhaven. Apa tu? Hahaha, akhirnya saya berjaya buka portal ke dunia Roblox. Sekarang masa untuk tukar dunia Roblox jadi Minecraft. Siapa awak ni dan kenapa semua berubah? Nama saya Herobrine. Saya datang dari dunia Minecraft. Saya nak tukar semua benda dalam Roblox jadi macam dunia saya. Sekarang semua orang akan jadi makhluk Minecraft. Oh no! Oh no! Apa yang jadi dengan badan Ikhwan ni? Tolong saya, badan saya tiba-tiba berubah. Apa yang jadi ni? Kenapa Brookhaven tiba-tiba berubah? Alien misteri kena siasat apa yang jadi. Semua bangunan dah jadi blok. Peliknya apa yang jadi ni? Semua blok ni macam dalam dunia Minecraft. Dekat sini pun semua bangunan jadi blok. Macam ada orang nak tukar dunia Roblox ni. Baiklah, alien misteri dah tahu kenapa Brookhaven tiba-tiba berubah. Yen, ada penjahat baru datang ke Brookhaven. Dia adalah makhluk Minecraft. Makhluk Minecraft? Makhluk Minecraft tu apa? Saya akan terangkan supaya awak senang faham. Alam semesta kita ni ada banyak dunia. Ada dunia Roblox, dunia Minecraft, dunia Fortnite dan macam-macam lagi. Tapi semua dunia ni tak boleh bercampur. Mereka terpisah. Tapi ada satu makhluk jahat dari Minecraft yang dah berjaya cipta satu portal. Portal tu telah menghubungkan dunia Minecraft dengan dunia Roblox. Makhluk tu masuk ke dunia kita sebab dia nak kuasai kita. Maksudnya sekarang dia nak tukar semua benda dalam Roblox jadi macam Minecraft ke? Hahaha, dah banyak benda saya tukar jadi Minecraft. Sekarang saya nak buka portal besar supaya kawan-kawan saya boleh masuk juga. Dia nak bawa masuk ramai lagi makhluk Minecraft jahat. Kita kena halang dia sekarang juga. Saya akan cuba musnahkan portal tu. Apa? Siapa yang kacau portal saya? Berani awak kacau portal saya, ya? Nah, ambil ni. Alien misteri awak okey tak? Yen, dia terlalu kuat. Kenapa awak nak tukar dunia kami? Kenapa nak jajah Roblox? Awak tanya saya kenapa? Sebab boleh, Dek. Sebab boleh. Yen, kita kena lawan dia sama-sama. Jom! Tak mungkin. Walaupun kita berdua lawan dia, kita tetap kalah. Dia adalah musuh yang sangat kuat. Sekarang saya akan tukar badan awak jadi Minecraft juga. Oh no! Oh no! Oh tidak, badan Yen dah jadi Minecraft. Cepat tukarkan balik badan Yen ke bentuk asal. Sebab awak ni terlalu degil. Saya akan hapuskan awak. Oh tidak, Yen! Yen bangun, Yen buka mata, Yen jangan kalah. Maafkan Yen, alien misteri badan Yen dah tak kuat.
Yen tolong bangun, bukalah mata. Badan Yen semakin lemah. Yen dah tak larat. Yen! Selamat tinggal semua. Yen hidup lagi kat mana ni? Hai, awak dah bangun? Awak ni makhluk Minecraft. Ya, tapi jangan risau sebab saya makhluk Minecraft yang baik. Nama saya Alex. Saya tengah jalan-jalan dalam dunia Minecraft, tiba-tiba saya nampak ada portal besar. Saya masuk ke dalam portal tu dan sampai ke dunia Roblox. Wah, ini dunia lain. Sangat menarik. Kemudian saya nampak awak dan kawan awak lawan Herobrine. Tapi awak kalah. Dia sangka awak dah mati, jadi dia pergi. Saya pun cepat-cepat rawat awak dan selamatkan awak. Terima kasih sebab selamatkan Yen. Tapi mana alien misteri? Kawan awak alien misteri telah ditangkap dan dikurung di istana Herobrine. Tidak, Yen kena selamatkan alien misteri. Tapi siapa Herobrine sebenarnya? Macam mana nak kalahkan dia? Saya akan ceritakan semuanya. Dulu, sangat lama dulu, ada seorang raja jahat. Nama dia Herobrine. Dia sangat kuat dan suka buat jahat. Satu hari, pahlawan kuat datang dan lawan dia. Pahlawan tu tak bunuh Herobrine. Tapi dia kunci roh Herobrine dalam satu tongkat. Nama tongkat tu adalah tongkat kegelapan. Sekarang, Herobrine dah jadi tongkat. Dia tak ada badan lagi. Tongkat tu disimpan dalam gua yang sangat jauh. Sebab kalau ada orang sentuh tongkat tu, Herobrine boleh hidup semula dan kawal orang tu. Tapi satu hari, ada seorang budak baik, nama dia Steve. Steve masuk dalam gua dan jumpa tongkat tu. Bila Steve pegang tongkat tu, Herobrine masuk dan kawal badan Steve. Hahaha, sebab kau pegang tongkat ni, aku boleh kawal badan kau. Jadi, mulai sekarang, badan kau akan ikut arahan aku. Terima kasih info. Jadi, Herobrine boleh guna badan Steve sebab Steve pegang tongkat tu? Ya, betul. Kalau Steve tak pegang tongkat tu, Herobrine tak boleh kawal dia. Jadi maksudnya cara nak kalahkan Herobrine adalah dengan pisahkan tongkat tu dari badan Steve. Saya ada satu rancangan. Herobrine ingat Yen dah mati. Jadi saya akan lawan Herobrine dari depan untuk alihkan perhatian dia. Masa tu Yen boleh datang senyap-senyap dari belakang dan tarik tongkat kegelapan dari tangan Steve. Wah, itu idea yang bijak. Herobrine mesti tak bersedia. Sebab dia tak tahu Yen masih hidup. Kalau macam tu, jom kita mulakan rancangan kita. Jom! Oh tidak, terlalu banyak halangan. Macam mana kita nak sampai ke istana Herobrine? Jangan risau Yen, kami semua akan tolong. Ikhwan, Cikgu Norma, Kakak Izati dan Puan Polis, kenapa semua ada kat sini? Kami tengah sembunyi dari makhluk Minecraft jahat tu. Tapi sekarang kita kena bekerja sama untuk selamatkan dunia Roblox. Kami akan lawan makhluk Minecraft tu dan buka jalan supaya Yen boleh pergi ke istana Herobrine. Cepat semua, kita serang sekarang. Yen jalan dah terbuka, cepat lari. Terima kasih semua, Yen janji Yen akan selamatkan dunia Roblox.
what you said. I'll make you have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Nampaknya rancangan saya berjaya. Sekejap lagi dunia Roblox akan jadi dunia Minecraft sepenuhnya. Saya takkan biarkan awak buat jahat. Saya akan hentikan awak. Awak ni makhluk Minecraft yang baik. Berani ya awak nak lawan saya? Kenapa awak datang dan buat kacau di dunia Roblox? Ini tak boleh dimaafkan. Sebab boleh, Dek. Sebab boleh. Saya akan kalahkan awak. Dia terlalu kuat. Yen kena bersembunyi di belakang mereka. Dan sekarang Yen kena tunggu masa yang sesuai untuk rampas tongkat tu. Saya kena bertahan. Hahaha, tiada siapa boleh kalahkan saya. Dan sekarang saya akan hapuskan awak. Bersedialah. Yang cepat sekarang dia tengah sibuk dengan saya. Masa untuk awak rampas tongkat tu. Baiklah. Yen, semoga berjaya. Yen, awak saja harapan Brookhaven. Yen. Oh tidak, saya dah kena tipu dengan rancangan mereka. Oh no! Apa yang berlaku ni? Saya kat mana ni? Selama ni awak dikawal oleh tongkat jahat, tapi sekarang kami dah pisahkan awak dari tongkat tu. Jadi tongkat tu tak boleh kawal awak lagi. Oh tidak, tak ada siapa sentuh saya. Saya dah tak boleh kawal sesiapa dan kuasa saya makin hilang. Alamak, ketua kita dah kalah. Kita kena lari balik ke dunia Minecraft. Badan kita semua dah kembali macam biasa. Wah, Brookhaven pun dah jadi macam dulu semula. Nampaknya kita berjaya selamatkan dunia Roblox. Yen, tak sangka awak masih hidup. Alien misteri, ingat awak dah pergi selamanya. Jadi tongkat inilah punca semua benda jadi huru-hara. Kalau macam tu, alien misteri akan musnahkan tongkat ini. Terima kasih ya sebab tolong Yen selamatkan dunia Roblox. Sama-sama Yen, harap dunia Roblox dan dunia Minecraft boleh hidup aman dan damai. Jadi macam mana korang semua setuju tak Roblox dan Minecraft tak boleh bergaduh? Tekan sini sebelum terlambat.